Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Kita selawat sikit 2-3 minit sebelum saya mulakan ucapan dan ceramah. Tazkirah ringkas pada petang ni. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa. Sallallahu rabbuna أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih pengerusi majlis yang berusaha Coach Said CS, pengasas dan CEO Saudagar Asia Sdn Berhad, yang berusaha Datuk Zafrul Izzah bin Mat, Datuk Jerry, pengarah Saudagar Asia Sdn Berhad, bersama dengan ibunda, seterusnya tetamu-tamu kehormat dan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, ini kali yang kedua saya datang untuk program bersama dengan Saudagar Asia. Tahun lepas ke 2 tahun lepas saya tak ingat dah, rasanya tahun lepas. Tahun lepas saya datang di pejabat yang bertingkat tu. Waktu tu produk ketika tu Choco Album lah. Kalau masuk kedai 7E pun ada lah waktu tu. Dan tadi bila saya masuk tadi, tengok pengerusi sebut produk dah bertambah. Alhamdulillah, tahniah. Saya doakan Saudagar Asia menjadi pembayar zakat terbesar di Malaysia satu hari nanti, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, kita dah masuk hampir habis 1/3 Ramadan. Sama-sama ucapkan Alhamdulillah dalam hati masing-masing kerana Allah SWT muliakan. Sekali lagi tahun ni saya dan kita semua Allah bagi ruang, Allah bagi peluang untuk merasai Ramadan, untuk berenang di dalam pahala, rahmat dan keberkatan yang ada dalam Ramadan. Dalam Ramadan ada rukun Islam yang kita buat setahun sekali, iaitu puasa. Kita tak puasa hari-hari. Kita puasa setahun 30 ataupun 29 hari sahaja yang wajib. Puasa ni rukun Islam seperti mana yang semua orang tahu. Siapa yang ada anak dalam dewan ni, saya bagi tugasan sikit, balik tanya rukun Islam sekali lagi. Kalau ada anak di sebelah boleh tanya siap lah. Tapi kalau ada anak di rumah, balik tanya. Kalau anak kita tak boleh jawab, tuan-tuan, terutamanya ayah-ayah, berdosa. Saya sebut berdosa. Kalau anak tuan-tuan tak tahu, umur dah baligh ataupun mumayyiz,
balighlah, terutamanya umur dah 13, dah 14. Kalau dia kata tak tahu rukun Islam, tak ingat, maka tuan-tuan ataupun suami-suami yang ada dalam dewan ni, kita berdosa. Sebab anak tak tahu rukun Islam. Lebih berat daripada tak tahu rukun Islam ialah hari ini ramai yang tidak berpuasa. Puasa Ramadan, tak puasa. Penting puasa Ramadan. Semalam, orang Kedah kata kemarin, orang KL kata semalam, yesterday. Semalam ada satu orang staff saya pergi kedai gunting rambut waktu siang. Dia balik selesai gunting rambut, dia kata, "Ustaz, masuk dalam kedai semua pegang ayak, minum ayak." Melayu, Islam. Tukang-tukang gunting rambut tu pegang ayak minum. Tak ada malu apa. Tak ada malu apa-apa. Cuma senyum saja. Kita dulu nilai iman yang ada dalam hati kita, iman menggetarkan tubuh badan kita untuk minum depan orang lain. Tapi hari ini sebahagian sekolah menengah minum dalam kelas dan makan dalam kelas tanpa segan silu. Cikgu datang, habis dah waktu rehat, tak ada makan apa, makanan kat kantin tak jual, tapi dia bawa makanan, dia makan, dia minum dalam kelas. Bila cikgu datang, dia senyum dan habiskan minuman tu. Tak ada getaran iman, tak berbaki getaran iman, roh iman tak ada dalam hati. Tak ada. Manusia bila dia tak malu dengan diri dia tak malu dengan orang lain, dia tak malu dengan Allah, dia minum siang hari depan orang. Itu petunjuk tidak berbaki lapisan iman dalam hati kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu rukun Islam. Sifir rukun Islam 5 tolak 1 bukan 4. Sifir rukun Islam 5 tolak 1 kosong. 5 tolak 2 kosong. 5 tolak 3 kosong. 5 tolak 4 kosong. Maksudnya rukun Islam ada 5. Sesiapa yang jaga 5-5 maka dia memelihara Islamnya. Ini Nabi sebut. Dan sesiapa yang meruntuhkan satu daripada 5 tiang itu, faqad hadamaddin. Nabi kata dia meruntuhkan agama dia. Dia meruntuhkan agama Islam dia. Dia bukan 5 tolak 1 tinggal 4. Rukun Islam ada 5, dia runtuhkan 1, dia tinggalkan 1, dia abaikan 1, dia hina 1, tinggal kosong. Lepas tu Nabi sebut faqad hadamaddin, yang tinggalkan 1 rukun Islam, yang abaikan 1 rukun Islam, yang hina 1 rukun Islam, maka dia telah meruntuhkan rumah Islam dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang makan dalam kedai, customer mai pun boleh senyum lagi, tak sorokkan pun, tak ada rasa apa. Yang buat live makan pun ada, buat live lagi dahsyat. Dosa kalau bersusun daripada tanah, daripada lantai bumi sampai ke langit, Allah boleh ampunkan. Dosa kalau bersusun daripada lantai bumi sampai mencecah langit, kata Rasulullah, ila ananis sama, Allah ampunkan, Allah boleh ampun. Tetapi kalau dosa yang saja-saja tunjuk kat orang, mujahir, tunjuk, kamu buat dosa besar, kamu tak puasa Ramadan, kamu tunjuk kat orang, expose. Yang tu Allah tidak ampun. Allah tidak ampunkan dosa yang sengaja tunjuk depan orang. Allah telah menutup aib yang kamu lakukan dalam rumah kamu, tetapi kamu sendiri keluar dan tunjuk pada orang ramai, aku buat benda haram, aku makan siang hari dalam bulan Ramadan. Dia tunjuk. Kamu mencabar siapa? Kamu menghina siapa? Maka puasa Ramadan rukun Islam. Sebab tu saya bagi tugasan, tanya anak-anak, apa rukun Islam? Berapa rukun Islam? Tanya. Kemudian yang kedua, ada satu hari seorang Arab Badui
Arab Badui ni kalau di Malaysia kita panggil orang asli. Orang asli di negara Arab dia panggil Arab Badui. Mereka yang tinggal di pedalaman. Sampai hari ini masih wujud. Saya pernah pengalaman pergi tidur di perkampungan Badui. Dia ada, sekarang ni dia dah moden sikit, dah ada satelit. Dalam kemah tu dah ada satelit, ada TV moden sikit. Kemudian bila sampai waktu malam ni yang Arab Badui sekarang tahun 2000 ni. Bila sampai waktu malam, semua tinggalkan kemah, tinggal saya seorang tidur di dalam rumah ataupun kemah. Kemudian semua ahli keluarga pergi keluar. Luar rumah ada tanah kawasan lapang. Kemudian saya tengok bila semua keluar, lelaki dan perempuan, ayah, mak, yang kecil, yang besar, keluar daripada rumah, dah lewat malam, pukul 11, pukul 12. Mereka menuju ke kawasan hamparan guni. Orang Kedah panggil gundi. Sini panggil apa? Yang isi padi tu, yang warna oranye, kuning tu. Guni kah? Orang Kedah panggil gundi. Ada susunan gundi yang digabungkan dua jadi panjang lah. Bila Arab Badui ni dia keluar daripada rumah, dia masuk dalam gundi tu sampai hilang muka. Dia selam masuk dalam tu, maksudnya selimut. Dan rupanya dia tidur di situ. Tidur di luar. Memang dia biasa dengan, sampai hari ni masih wujud lagi. Sejak zaman Rasulullah, Badui ni wujud. Apabila orang-orang Badui yang masuk Islam datang ke Madinah, jumpa Rasulullah untuk tanya soalan, maka sahabat-sahabat akan jadi seronok. Sebab Arab Badui dia tak ada peraturan, dia tak ada protokol, dan dia tak, kadang Arab Badui yang Islam ni, dia mai jumpa Rasulullah, dia panggil wahai Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad, aku mai jauh, aku dah Islam, aku tak ada masa lama untuk duduk di Madinah belajar. Boleh tak bagi tahu benda yang paling besar dalam Islam? Macam tu je. Nabi pun jawab, dia pun balik. Ada Arab Badui mai jumpa Nabi, sahabat akan suka sebab dia tak ada protokol, dia tanya direct. Dia akan panggil, wahai Muhammad, macam ni. Bila kiamat? Dia mai jumpa Nabi, dia tanya bila kiamat. Sahabat tak berani tanya soalan ni, tapi Badui dia berani tanya. Ada satu hari Arab Badui datang, sahabat seronok sebab sahabat nak dengar soalan, orang kata apa, macam soalan tak malu lah, soalan berani pun boleh juga kan, soalan macam soalan berani ni. Badui ni mai, dia kata, ya Rasulullah, ini dia hormat. Dia kata, wahai pesuruh Allah, boleh tak ajarkan kepada aku semayang-semayang yang fardu, yang wajib sahaja. Nabi pun ajak. Semayang yang wajib ada 1, 2, 3, 4, 5, habis. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, selain daripada 5 tu ada tak yang wajib? Nabi kata tak ada. Yang lain semua sunat. Semayang witir, sunat subuh, tarawih, tahajud, hajat, semua sunat. Yang wajib sehari semalam semayang 5 waktu. Tuan-tuan tengok apa dia Badui ni nak. Apa Arab Badui ni nak. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku puasa yang wajib. Nabi pun ajak ringkas. Puasa wajib Ramadan, terang-terang habis. Dia kata, ya Rasulullah, ada tak yang lain yang wajib? Nabi kata tak ada. Ramadan saja. Kemudian Badui ni kata, ya Rasulullah, ada tak terangkan kepadaku zakat yang wajib? Nabi pun terang, zakat 1, zakat 2. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, ada tak yang wajib lain daripada zakat itu? Lalu Arab Badui itu, Rasulullah pun jawab, tak ada. Kemudian Arab Badui ni kata, wallazi akramaka, demi Tuhan yang memuliakan kamu wahai pesuruh Allah, aku nak buat yang wajib sahaja. Aku nak balik dah. Tadi saya cerita Badui dia datang dari pedalaman jauh, kadang-kadang ratusan kilometer masuk dalam padang pasir. Arab Badui ni kata, ya Rasulullah, demi Allah yang telah memuliakan kamu, aku nak semayang 5 waktu saja. Duha tak mau semayang, tarawih tak mau semayang, tahajud tak mau semayang. Ni saya seronok dengar. Aku nak solat fardu sahaja
Dan puasa, nak puasa Ramadan saja. Tak mau puasa Isnin, tak mau puasa sunat Ashura, tak mau puasa. Dan zakat, nak keluarkan zakat yang wajib saja. Aku tak mau bersedekah. Dia sebut depan Nabi. Aku tak mau buat sedekah, aku tak mau. Ni kata Badui. Ini yang saya sebut Arab Badui. Dia berani-berani bendul sikit ni. Bendul kah? Orang Kedah punya bendul. Saya tukar bahasa ni sebut bendul lah. Dia bendul sikit Arab Badui ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak semayang yang wajib saja, puasa yang wajib saja, zakat yang wajib saja, sedekah tak mau. Langsung tak mau buat. Dia berani sebut depan Nabi. Tak sepatutnya sebagai penghormatan, jaga adab. Janganlah sebut depan Rasulullah begitu. Tapi dia sebut. Kemudian Badui ni bangun dan dia balik. Arab Badui ni dia bangun dan kemudian dia balik. Apa Nabi kata? Nabi kata, dakhadal jannah in sadaqah. Nabi kata, lelaki itu ahli syurga kalau dia betul-betul buat apa yang dia isytiharkan. Ahli syurga, Nabi kata, kalau dia betul-betul buat apa yang dia isytiharkan tadi. Maksudnya, kata para ulama, untuk masuk dalam syurga, kalau buat yang wajib saja pun boleh. Ramai yang kata, sebab itulah kami tak pergi tarawih, Ustaz. Kan semalam tak tarawih, 2 hari lepas pun tak tarawih, seminggu tak tarawih, puasa tak tarawih. Adakah hadis ni boleh jadi dalil untuk semua orang meninggalkan benda sunat? Tak boleh. Sahabat radhiyallahu anhum, Badui tadi sahabat Nabi. Iman dia iman sahabat Rasulullah, bukan iman umat akhir zaman. Iman umat Nabi Muhammad, walaupun dia bagi tahu dia nak semayang fardu saja, masuk Zuhur 1:30, dia solat Zuhur 1:30. Itu iman dia. Iman kita perlu benda sunat untuk top up kecacatan benda fardu yang kita buat. Ada solat fardu yang kita buat, ada banyak kecacatan, tapi bila Allah semak solat-solat sunat, Allah tampung solat sunat itu ke dalam kecacatan solat fardu, lalu diterima solat fardu kita. Iman sahabat radhiyallahu anhum, kalau dia puasa Ramadan sahaja, puasanya penuh dengan Quran. 7 hari khatam sebahagian sahabat, 5 hari khatam sebahagian sahabat, 3 hari khatam sebahagian sahabat, 1 hari khatam Quran sebahagian sahabat. Itu iman dia. Sebab tu tak boleh tiru sahabat walaupun dia buat yang fardu sahaja. Tak boleh. Kita puasa, Quran tak sentuh langsung. Mana sama? Puasa Ramadan sahaja. Kita puasa Ramadan, tapi dalam kereta tadi mengumpat orang. Kita puasa Ramadan, tapi datang awal dalam dewan tadi duk sebut kenapa beg tangan dia sama macam hak tahun lepas punya majlis buka puasa. Dia boleh cam tudung kawan yang duk meja depan. Bukan tudung tu juga. Cuba tengok. Bunga sama, warna pun sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak sama puasa kita dengan puasa sahabat. Apabila satu-satu ibadat fardu kita ada kecacatan, Allah akan mencari. Bermaksud Allah tengok ada ibadat sunat yang buat untuk ditampung. Itu fungsi ibadat sunat yang kita buat. Antara fungsi ibadat sunat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, sekarang bulan Ramadan. Saya pun tak tahu hari ni berapa Ramadan, saya tak tahu. Saya selalu saya tak kira. Kita melalui Ramadan, menghayati Ramadan, mengharungi Ramadan, menginsafi Ramadan. Kita seronok, tak kira seronok aja. Duduk dalam Ramadan. Sedar-sedar dah 10 dah habis, tak terasa pun habis. Petang ni kita berada dalam bulan Ramadan. Saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sekarang ini, soalan saya, sekarang ini syurga dan neraka telah siap diciptakan oleh Allah ataupun belum? Siapa yang kata syurga dan neraka telah pun siap diciptakan? Petang ni saya bercakap, kita berada dalam dewan ni, syurga dan neraka telah siap diciptakan. Angkat tangan, nak pergi gerak sikit.
kat tangan. Yang kata syurga dan neraka sudah siap diciptakan. Berani tak tengok? Lepas tengok CS dengan Datuk Jerry. Okey, jatuh tangan. Jawapan dia, syurga sudah ada. Syurga sudah ada, bidadarinya sudah ada, pekerja-pekerjanya sudah ada. Sungai-sungainya sudah mengalir, istana-istananya sudah pun siap. Pokok-pokoknya telah pun besar. Syurga. Sekarang neraka pun dah ada. Neraka sudah ada, tempat-tempat siksaannya sudah pun disiapkan, pisau-pisaunya telah pun disiapkan, batu-batunya telah pun disiapkan, sungai-sungai rendaman ahli neraka telah pun disiapkan, binatang-binatang berbisa telah pun disiapkan. Nanti kiamat Allah akan bawa matahari dan bulan letak dalam syurga, letak dalam neraka. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran bahawasanya apa yang kamu sembah selain Allah, kesemuanya akan disumbat dan dihumbankan ke dalam neraka, termasuk matahari dan bulan. Tuan-tuan faham tak? Ada manusia dalam sejarah dan tamadun manusia yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Maka semua sembahan ini, kata Allah dalam Quran, akan dilonggokkan di dalam neraka. Maksudnya luaslah ustaz neraka. Memang luas. Sebab satu matahari boleh isi dalam matahari itu, satu matahari saiz dia boleh isi lebih kurang 1.3 juta bumi dalam dia. Bukan orang, bumi. Subhanallah, subhanallah. Satu matahari boleh diisi di dalam dia 1.3 juta ketul bumi. Matahari itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tuan-tuan bayang tengok besarnya neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya nak cerita tajuk Ramadan ni. Saya nak cerita tajuk Ramadan. Pada bulan puasa Allah buka semua pintu syurga. Subhanallah. Pada bulan puasa Allah buka semua pintu syurga. Luas. Sekarang ni, daripada 1 Ramadan sampai petang ni, kita duduk dalam dewan ni, program bersama, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Dan terkeluar mengembur-ngemburlah, memancar-mancarlah wangian syurga sejauh puluhan tahun perjalanan. Puluhan tahun perjalanan, bau wangi syurga. Apabila dia buka pintu syurga itu. Sebab itu nanti, bila kita habis di mahsyar, habis part kedua, habis part ketiga, habis part keempat, ketika kita melintas titian sirat, waktu kita nak sampai, tak sampai lagi, dekat-dekat nak sampai, sebahagian kita dah mula mencium keharuman syurga, bau wangi, bau. Puluh tahun sebelum sampai wanginya. Sekarang pintu syurga itu sedang dibuka. Allah nak bagi tahu kepada saya dan kita semua bahawa Ramadan adalah bulan yang mulia, bahawa Ramadan adalah bulan, sejahat apapun kamu wahai Islam, wahai Muslim, kamu akan terkena tempias daripada keampunan Allah dalam Ramadan. Sejauh apapun kamu wahai Muslim, apabila datang Ramadan, kamu akan terkena dengan keampunan dan rahmat Allah yang melimpah ruah dalam bulan Ramadan. Tuan perasan tak bila Ramadan orang ramai di masjid walaupun subuh? Sebab apa? Anak-anak muda pun ramai di masjid walaupun subuh. Sebab bulan yang penuh dengan limpahan keberkatan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada petang ini, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kesemuanya. Ditutup serapat-rapatnya. Kata para ulama, Allah nak bagi tahu bahawa pada bulan ini, bulan untuk aku mengampunkan anak-anak Adam yang nakkan pengampunan. Bulan ini adalah bulan Ramadan. Bulan yang aku nak anak-anak Adam datang kembali kepada Allah, kepada aku, taibuna aibun. Sebab tu Allah tunjukkan kepada kita semua, walaupun kita tak nampak,
Allah bagi tahu kepada kekasihnya untuk bagi tahu kepada kita semua, aku tutup pintu neraka untuk aku bagi tahu kepada kalian, aku ampunkan dosa kalian yang banyak di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, tuan ingat ke tak tahulah. Saya tahun 2026 ni saya dah tak keluar ceramah di luar tau. Tapi hari ni saya datang juga sebab menunaikan tanggungjawab persahabatan dengan Datuk Jerry kita yang dah lama bersama dengan saya, bagi nasihat panduan pada sekolah kami dan sebagainya untuk pengurusan dan lain. Terima kasih Datuk Jerry atas bantuan selama ni dan juga Coach Said kita. Saya dah tak keluar tahun 2026. Saya hanya berceramah di sekolah sikit-sikit saja. Dan daripada satu Ramadan saya sakit kepala. Tadi pun tak boleh tidur. Tapi bila masuk dewan tadi, alhamdulillah, sebab nampak mikrofon kot untuk ceramah, saya pun tak tahu, okey lah sikit kan. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sesiapa yang mendirikan malam Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua dosa kecil dia yang lalu. Semua dosa kecil dia yang lalu. Ada orang dia tak sempat tarawih. Maka sebahagian para ulama sebut, kalau tak sempat tarawih tapi nak dapat pahala diampunkan oleh Allah ke semua dosa-dosa kecilnya yang lalu, ataupun ni dengar elok-elok petua, ataupun nak dapatkan fadilat Lailatul Qadar tak mau terlepas, jaga isyak dan subuh berjamaah. Yang ini pendapat seorang ulama besar daripada salaf, bukan ulama zaman ni, ulama yang hidup 300 tahun yang awal dulu. Seorang ulama besar daripada salaf, kalau kalian tak sempat tarawih, menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih ataupun dengan bangun pada waktu malam, tak sempat, letih, memang kerja malam. Ada orang saya jumpa kerja malam, sama ada dia guard ataupun dia kerja kilang, memang shift malam ada. Maka kata ulama ini, jaga subuh dan isyak kamu berjamaah, insya-Allah kamu digolongkan mereka yang menghidupkan malam Ramadan dan boleh mendapat insya-Allah kelebihan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Itu untuk maklumat yang kelima daripada hadis yang sangat masyhur, diulang banyak kali oleh ustaz-ustaz dalam tazkirah Ramadan, cuma dari sudut itu jarang disebutkan. Yang keenam maklumat, sebelum 5 minit saya menamatkan tazkirah pada petang ini. Yang keenam ialah ada dua yang boleh membantu manusia di padang mahsyar. Antara dua yang boleh membantu manusia memberikan syafaat di padang mahsyar adalah puasa dan juga Al-Quran. Ketika seorang ulama besar pada zaman salaf ditanya, apa itu Ramadan? Tentang dengar apa yang dia jawab. Selain daripada puasa yang wajib, apabila disoal ulama ini apa itu Ramadan, maka dia pun jawab, Isnan, Ramadan itu ruhnya dua. Roh Ramadan dua. Saya nak umum kepada tuan-tuan, dua ini, kalau tuan-tuan baca bagaimana ibadat salaf, dua ini adalah ibadat yang tidak ditinggalkan oleh salaf. Dua. Rukun bila berada dalam Ramadan, tiang seri bila berada dalam Ramadan, sehingga Imam Malik pakar hadis, Imam Sufyan Ats-Tsauri pakar hadis. Ini yang saya sebut ni nama ketua-ketua ulama hadis. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abdullah ibn Mubarak, bila masuk dalam Ramadan, mereka tinggal kuliah, mereka tinggal kelas fatwa, mereka tumpukan dengan ibadat ini. Apa dia ibadat tu? Dua rukun ibadat Ramadan. Yang pertama qiraatul Quran, yang kedua it'amut ta'am. Yang pertama membaca Quran dalam bulan Ramadan, dan yang kedua memberi makan kepada orang berbuka puasa. Subhanallah. Dua.
Tuan-tuan yang terlepas dua benda ni, mulai malam ini jangan lagi terlepas dua benda ni. Abdullah bin Umar, seorang sahabat, dia ni peniaga, orang alim, mufti di kalangan sahabat, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan juga peniaga besar. Satu hari dia berniaga dapat 4,000 dirham. Tuan-tuan, 4,000 dirham. Satu dirham lebih kurang 20 ringgit. 4,000 dirham. Keuntungan dia pada hari itu lebih kurang 80,000. Pada hari itu 80,000 ringgit. Abdullah bin Umar, pakar niaga, sahabat. Tuan-tuan jangan ingat duduk di padang pasir, duduk perah susu unta, kemudian berniaga kambing, kan? Mereka ada perniagaan emas, perniagaan perak, baju, minyak wangi, perniagaan macam-macam. Mereka berdagang sampai ke Yaman, mereka berdagang sampai ke Syria, mereka berdagang sampai ke Afrika untuk mengambil barang. Abdurrahman ibn Auf pernah keluar mengambil barang di luar, import barang luar. Abdurrahman balik bawa 1,000 ekor unta syarat dengan barang dagangan. 1,000 ekor unta. Harga unta tu saja dah berpuluh juta. Harga unta tu sahaja, belum lagi barang. Tuan-tuan, para sahabat, Abdullah bin Umar satu hari dia berniaga, keuntungan hari tu 80,000 ringgit. Dia tak balik rumah pada hari tu. Keesokannya baru balik. Ahli keluarga dia tanya, "Wahai suami, wahai ayah, kami mendengar keuntungan besar perniagaan ayah. Berapa puluh ribu yang ayah bawa balik untuk keluarga kita, untuk kegunaan perbelanjaan keluarga kita." Jawab Abdullah bin Umar, "Semalam aku dapat 4,000 dirham dan pada hari ini aku bawa balik kepada keluarga aku kosong, kerana aku telah selesai mensedekahkan kesemuanya dalam bulan Ramadan ini kepada orang-orang fakir yang susah." Berani buat, tuan? Berani buat? Nak tanya siapa berani buat ni? Nak tanya siapa? Ada zaman hari ni yang berani bersedekah begitu. Termasuk yang bercakap pun tak berani, tuan. Saya. Termasuk saya yang bercakap, saya tak berani buat. Dia berniaga, untung besar, dia bagi semua. Balik rumah, ahli keluarga tanya, "Ayah bawa balik berapa ayah?" Bawa balik tak 1,000, 2,000 ringgit. Ayah dia kata, "Kesemuanya telah habis disedekahkan fi sabilillah kepada orang miskin di dalam bulan Ramadan." Menjamu makan orang-orang miskin. Itu poin saya nak beritahu. Dan yang kedua, qiraatul Quran. Itulah ruh Quran dalam bulan Ramadan. Ada orang di hari kiamat nanti, tuan-tuan tengok kita dalam dewan ni berapa orang ni? Dalam dewan ni 1,000 ada tak? 1,000. Okey, ada 1,000 orang. Dalam dewan ni sekarang ada 1,000 orang. Saya tak nampak yang belakang sekali, saya dah tak nampak muka. Muka macam mana, laki perempuan boleh lah teka sebab tudung, tak tudung kan, tapi bentuk muka saya tak nampak. 1,000. Nanti di mahsyar, kita tak tahu sampai ke mana belakang di mahsyar. Kemudian nama setiap orang dipanggil, seorang demi seorang, ikut giliran. Siapakah yang paling awal? Manusia nombor 1 yang dipanggil namanya adalah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tuan-tuan tertanya-tanya, Nabi Nuh bukan Rasul ke Ustaz? Ya, Rasul. Nabi Nuh bukan ulul azmi ke Ustaz? Bukankah dia salah seorang daripada panglima para Rasul? Jawapan dia ya. Salah seorang ketua para Rasul, Nuh alaihissalam. Kenapa dia dipanggil Ustaz? Jawapan dia, Nuh alaihissalam dipanggil untuk dibentangkan buku amalannya. Subhanallah. Rasul dibentang buku amalan? Ya, dibentang buku amalannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita sama. Cuma para Rasul dia tak ada argue apa-apa. Bentang, habis, masuk syurga. Rasul. Kita dibentangkan, panggil nama, kita mai berdiri, kemudian Allah tayangkan seperti seolah-olah
skrin besar ni. Tak nampak di belakang ni? Ada muka saya. Di mahsyar nanti pasang, wallahu alam macam mana, tapi nampak apa yang kita buat tiap-tiap hari. Yang mengadili kita ketika itu bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Israfil, bukan malaikat Munkar Nakir. Yang mengadili kita ketika itu adalah Allah Jalla Jalaluh, Allah sendiri. Sehingga Nabi sebut, laisa bainaka wa bainallahi turjuman. Tidak ada siapa yang menjadi perantara di antara kamu dengan Allah. Bila Allah panggil nama kamu, Allah bentangkan amalan kamu yang pertama, Allah Ta'ala kata jawab. Apa kamu buat benda ni? Jawab, kenapa kamu ambil harta orang ni? Jawab, kenapa kamu tinggal? Sendiri dijerkah oleh Allah Jalla Jalaluh. Tuan-tuan, waktu tu kita nak tak pembantu kita? Kita nak. Semua kita nak pembantu kita. Antara yang akan membantu kita pada hari kiamat adalah Quran. Dan yang keduanya puasa Ramadan. Siapa yang rajin berpuasa, puasa sunat pun dia puasa, puasa Ramadan pun dia puasa, puasa Ramadan dia jaga dengan elok, tak ambil hak orang, tak tipu orang, tak mengumpat orang, tak sebut aib orang, jaga elok-elok, maka puasa dia akan datang berdiri di sebelahnya di padang mahsyar. Lalu puasa itu berkata-kata dan bertutur dengan suara yang didengarkan oleh telinga kita. Ya Rabb, kata puasa, wahai Allah, aku puasanya, dan hari ini aku datang untuk membantunya, memberatkan buku dan timbangannya. Wahai Allah, puasa datang berhujjah di hadapan Allah, membela kita, insya-Allah. Subhanallah, subhanallah. Puasa Ramadan, tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk petang ni. Saya pun sampai terlupa kata puasa, habis suara. Dia sekarang ceramah. Sekali-sekala buatlah sikit. Jadi saya rasa sekadar itu dulu tazkirah ringkas saya pada petang ini. Terima kasih kepada pengurusan tertinggi Saudagar Asia Sendian Berhad. Tahniah juga kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya doakan rezeki yang kita dapat di dunia ini menjadi penyebab utama untuk kita masuk ke dalam syurga pada satu hari nanti. Dan saya doakan semoga rezeki ini tidak menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menjauhkan kita daripada akhirat. Sekali lagi sama-sama kita doakan Allah Ta'ala terima semua amal ibadah kita. Sama-sama kita doakan pada petang ni 1000 orang yang sedang menadahkan tangan ni, doa sambil-sambil ni. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, amin. Dan agar kita semua mati masuk ke dalam syurga Firdaus di belakang Nabi SAW, di belakang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tanpa kita dihisab dan tanpa kita diazab. Amin 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 ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.